Harga emas capai RM700 per gram. Patut jual ke patut beli lagi? Bila harga emas naik melonjak, kebanyakan orang akan terus panik. Ada yang cepat-cepat jual sebab takut harga emas jatuh. Ada yang lagi teruk, terus berhenti menabung sebab rasa dah terlalu mahal. Tapi sebelum tuan-puan buat keputusan, ada 3 perkara penting yang tuan-puan patut consider. Pertama, jual emas hanya jika tuan-puan dah capai matlamat kewangan tuan-puan. Contohnya, mungkin nak langsaikan hutang jahat ataupun beli aset yang boleh jana income. Kedua, teruskan je konsisten menabung ikut bajet sedia ada. Ciri penyimpan emas yang berjaya adalah mereka yang konsisten menabung, bukan yang tunggu harga cantik. Ketiga, fokus kepada pentadbiran gram tuan-puan, bukan fokus kepada keuntungan atas kertas. Lagi belum capai target, teruskan je menabung dengan konsisten. Orang biasa tengok harga, orang bijak tengok jumlah gram. Sebenarnya dalam tempoh jangka masa pendek, harga emas naik turun itu sangatlah biasa. Tapi untuk jangka masa panjang, harga emas dalam trend yang sentiasa meningkat. Siapa yang konsisten, dialah yang akan lebih kaya. Jadi pastikan kalau tuan-puan baru nak mulakan simpanan emas, tuan-puan mulakan dengan strategi yang betul. Tahu matlamat kewangan emas tuan-puan dan menabung dengan konsisten sampai capai target. Buat yang dah tahu apa matlamat kewangan tuan-puan tapi belum mulakan simpanan emas, cepat-cepat isi beg biru ataupun komen jenak di bawah untuk saya guide tuan-puan dengan sebaiknya secara percuma.